ada satu kisah. Cerita ni aku dapat daripada arwah Tok Ngah masa aku kecil dulu. Malam-malam kalau lepak dekat wakaf depan surau, dia suka cerita benda pelik-pelik. Tapi cerita pasal Suri ni, aku ingat sampai sekarang. Dulu, dalam tahun 70-an gitu, kat kampung kita ni ada seorang anak dara nama Suri. Orangnya bukan cantik sangat pun masa kecil. Biasa-biasa je. Gelap sikit kulit dia, kurus gigi jarang. Tapi lepas dia balik dari kerja kilang kat Kuala Lumpur lain, berubah terus. Putih melepak. Kulit licin macam telur dikupas. Mata bersinar. Bibir merah menyala. Orang kampung mula berbisik. Kata mereka, Suri dah pakai susuk. Tapi bukan susuk biasa. Susuk yang ditanam dalam mulut bawah lidah. Kau tahu tak, susuk dalam mulut ni paling bahaya. Kalau salah cakap, kalau tersalah baca ayat, jarum tu boleh bergerak. Boleh pecahkan gigi. Boleh sangkut dekat langit. Tapi Suri ni makin lama makin pelik. Dia tak boleh makan makanan pedas. Tak boleh sebut perkataan tertentu. Paling pantang sebut nama Wahab. Kau tahu kenapa? Wahab tu nama orang yang bagi dia susuk tu. Seorang bomoh yang menghilang selepas dia buat upacara malam tu. Ada yang kata Wahab tu bukan orang, bukan manusia, tapi jin yang menyerupai manusia. Satu malam, masa kenduri tahlil arwah Pak Long di surau, Suri dijemput baca doa. Suara dia memang sedap, lembut, bergetar. Tapi waktu dia mula baca, entah macam mana, dia tergagap masa sampai ayat Ya Wahab, tahu apa jadi. Dia terus rebah. Mulut dia berdarah. Lidah dia terkoyak dan keluar 3 jarum halus, berdarah merah kehitaman. Orang yang tengok malam tu, semua terkedu. Ada yang kata nampak bayang hitam berdiri dekat tingkap surau, tersenyum dengan mata merah. Lepas kejadian tu, Suri tak keluar rumah lagi. Bertahun dia berkurung. Ada yang nampak dia jalan malam-malam, bertelekung putih. Tapi bila dekat, bukan muka Suri. Muka hitam berparut, mata tak ada biji. Hanya lubang dalam. Dan masa Mak Suri meninggal tahun lepas, masa orang kampung masuk rumah tu, Suri dah tak ada. Yang tinggal cuma bekas kaca kecil dengan sisa darah kering dan satu nota. Jangan ulangi apa yang aku buat. Mulut itu amanah, bukan tempat tanam besi. Tu yang aku dengar. Kau nak percaya, silakan. Tak nak pun tak apa. Tapi sekarang, kalau kau dengar orang muda tiba-tiba bertukar rupa, makin cantik luar biasa. Cuba tengok betul-betul. Tengok lidah dia. Tengok mata dia. Sebab susuk bukan benda main-main. Kadang-kadang, yang kau sangka cantik tu sebenarnya cuma topeng. Kisah kedua, Kampung Ulu Damar. Terletak jauh di pedalaman. Jalannya sempit, hanya muat sebuah kereta. Kalau nak ke sana, kena lalu 3 batang sungai kecil dan satu kawasan tanah perkuburan lama yang orang kampung panggil tanah kubur lama Tok Senduk. Ramai orang elak lalu waktu malam. Sebab tempat tu bukan sekadar tanah perkuburan, tapi juga tempat tanggalkan susuk yang terlarang. Cerita ini aku dengar dari seorang ustaz yang pernah tinggal di sana. Dia kata, ada satu kes pelik yang sampai sekarang orang kampung tak berani cakap terang-terangan. Kisah pasal seorang janda muda, nama dia Laila. Laila ni baru balik kampung lepas suaminya meninggal dalam kemalangan di KL. Orang kampung dulu-dulu kenal dia sebagai budak manja yang biasa-biasa je. Tapi lepas balik, semua orang terkejut. Wajah dia berubah. Cantik sangat. Kulit licin, mata bercahaya, gigi putih tersusun. Tapi ada satu perkara aneh. Laila tak pernah keluar siang. Dia hanya keluar lepas maghrib, biasanya dalam pukul 8. Pakaian dia sentiasa putih, jalan pun perlahan. Bila orang tegur, dia senyum. Tapi senyuman dia buat bulu roma meremang. Lepas beberapa minggu, gangguan mula berlaku. Anak-anak kampung nampak pocong berdiri di tepi rumah Laila, memandang ke arah jalan. Kadang-kadang waktu orang lalu dekat rumahnya malam-malam, akan dengar bunyi kain diseret. Dan suara bisikan yang tak habis-habis menyebut nama seseorang. Laila, Laila, susukmu belum dilunas. Orang mula syak yang Laila bukan pakai susuk biasa. Ada orang kata dia berguru dengan bomoh siam.
dapatkan susuk pocong susuk yang ditanam menggunakan jarum dari kain kafan si mati yang tak diterima bumi. Ilmu ni tak ramai tahu sebab ia diberikan kepada mereka yang sanggup ikat janji dengan roh. Kesan susuk pocong ni memang luar biasa. Wajah jadi cantik melampau. Tapi ada syarat. Setiap malam Jumaat, dia perlu mandi air kubur. Dan susuk tu hanya boleh ditanggalkan di tempat pertama kali si mati dikebumikan. Kalau tidak, roh si mati akan menuntut. Dan waktu malam Jumaat keempat, sejak Laila balik kampung, orang kampung terdengar jeritan dari rumah dia. Panjang, sayu, dan menggegar jantung. Esoknya, rumah Laila kosong. Pintu terbuka. Bau hanyir menyelubungi ruang. Di ruang tamu, ada satu bungkusan kain putih. Terikat seperti pocong. Tapi bila dibuka, yang ada cuma baju Laila koyak, berlumuran tanah dan darah hitam. Tiada mayat. Tiada kesan tapak kaki. Cuma satu helaian kertas kuning tertulis, "Aku tak sempat lunas. Dia dah datang ambil." Dan sejak malam tu dekat tanah kubur Tok Senduk, orang yang lalu akan nampak satu pocong berjalan mundar-mandir, tak meloncat, tapi berjalan. Kainnya tak kemas, wajahnya hancur dan di dahinya tertancap jarum emas. Kononnya, itu susuk yang tak sempat ditanggalkan. Dan pocong itu bukan roh orang lain, tapi roh susuk itu sendiri yang gagal pulang ke tempat asal. Orang kampung sekarang masih percaya kalau ada orang tiba-tiba cantik luar biasa, tapi selalu murung tak tidur malam dan asyik berselimut putih. Itu petanda dia bawa susuk dari tanah. Dan kalau dia mula dengar bisikan dari dalam kubur, itu tandanya masa dia hampir tamat. Sebab susuk pocong bukan janji kecantikan. Ia janji antara manusia dan mayat. Dan janji dengan mayat tak pernah berakhir tanpa bayaran.